Kenapa pump ni belum jalan? Sebab benda ni layan solar. Masalah sekarang tempat aku ni dia blok matahari naik belah sana. Tu tengok matahari. So bila tak guna solar ni, bateri tak di-charge. Siapa yang nak guna solar ni, seboleh-bolehnya letak solar ni menghadap matahari naik lah. Tengok bayang tu, pukul 10 memang tak kena matahari lagi. So tempat ni tak sesuai lah. Ini solar yang pertama dekat atas tower ni. So aku pasang solar yang kedua menghadap jauh sikit lah. So pagi sempat lah dia akan charge solar panel ni. Jadi sebagai contoh, solar sepatutnya kat atas, aku dah pindah solar ni ke sini, dah start dapat matahari. So charging dia pun laju sikit lah. Okay, so dia dah on terus dah. Kalau korang dengar, dah on. Pump dah on. Ini aku nak cakap betapa pentingnya solar untuk dapat matahari pada waktu pagi. Kalau setup macam ni, ke dinding, matahari naik dari sana, memang lambat lah dapat solar. So cari tempat yang dapat matahari pagi. Okey lah, itu saja.